Selamat kembali. Hari ini saya nak kongsikan satu buku tajuk dia I Don't Like Birthday Parties. Kalau tengok dia punya tebal kan, ni adalah buku kanak-kanak lah dan saiz dia pun besar. Ringkasan buku I Don't Like Birthday Parties. Lucas ni, dia tak suka birthday party. Dia tak suka, tapi dia suka. Macam tu lah, dia macam ada kekeliruan kat situ. Jadi dia pun kata macam, kalaulah dia ni nak suka birthday party, dia kenalah berusaha untuk sertai dan buat apa yang orang lain buat. Sebab memang kalau kita tengok pun kan, birthday party ni dia akan melibatkan ramai orang. Lucas kebetulan pula dia dapat invitation waktu tu. Jadi disebabkan dia rasa dia nak jadi lebih berani, dia nak cuba unlock ketakutan dia. Dia nak cuba buat semua perkara yang orang buat dekat majlis hari jadi tu, supaya dia dapat menyukai lah. Dia suka tapi dia tak suka tau. Tapi macam dia untuk confirm jugalah. Setelah dia datang pada majlis hari jadi tu, dia dah start dah bila dia tengok ramai orang, dia dah start rasa macam tak sedap itulah, tak seronok lah, rasa macam serba tak kena. Jadi dia dah rasa tak seronok tapi dia kata tapi sekali kan nak cuba, saya kena ikut flow birthday party ni. So first kali dia ada macam orang yang buat tattoo tu kan, tahu kan tattoo yang pelekat tu. Dia pun lawa lah si Lucas ni, nak tak buat tattoo. So dia ambil yang paling kecil dan dia dekatkan tangan dia. Dan bila dia pegang, dia macam lembik. Dia tak suka benda macam tu. So dia korek, dia tengok orang tak ada kan, dia korek tattoo tu keluar untuk tak ada kat tangan dia. Jadi komponen dalam majlis hari jadi tu biasanya ramai orang, muzik yang kuat, dan semua orang macam energi ataupun tenaga kanak-kanak ni pun macam sangat tinggi. Akhirnya nanti dia belajar dari satu kawan yang dia jumpa dekat birthday party tu. Kawan tu cakap dia pun selalu sambut hari jadi, tapi macam mana cara dia sambut hari jadi yang tak melibatkan bunyi bising, nyanyi, benda-benda yang orang tak suka lah kat dalam ni. Dia just tak suka crowd tu kan, ramai orang tu. Macam mana dia kongsikan dekat Lucas. So Lucas pun macam, yelah sebab dua-dua Lucas dengan kawan dia tu sebenarnya suka kek je dekat dalam banyak-banyak proses hari jadi tu, dia suka kek je. Jadi macam mana dia orang nak sambut hari jadi, ada kawan tapi tak perlu sampai sebegitu overwhelming, sampai menyebabkan dia orang balik drain dia orang punya energi yang macam tu. So kat sini, kenapa saya suka buku ni? Saya bagi 3. Sebab pertama, dia portray Lucas yang baru nak figure out tentang diri dia sendiri. Benda tu valid. Kalau katakan semua ahli keluarga dia suka party, tapi dia seorang je tak suka, masih valid. So buku ni boleh bantu bila kanak-kanak baca, dia akan macam make sense sebab biasanya kan orang akan mendengarkan kanak-kanak yang macam loud ataupun tunjuk emosi. Tapi kalau kanak-kanak yang jenis macam dia tak nak, dia tak suka, tapi dia tak tahu nak cakap macam mana dan kena suppress emosi tu, actually buku ni boleh membantulah. Sebab dia akan faham, there's a way untuk meraihkan dia still suka, tapi tak perlu ikut macam mana cara orang lain lakukan. Tu nombor 1. Nombor 2, dalam ni dia pun ada bagi tahu tentang macam emosi dia. Contoh kan dia cakap macam ni,
he couldn't really explaining it, but something about birthday parties made his insides go all squishy, gushy, and his brain feels squiggly, wiggly. Dia tak ada perkataan untuk perasaan tu, tapi kalau kita lukis, it looks like a mess. Dia macam, just so random lah. At least untuk diorang, itu juga salah satu idea yang mana ketika diorang nanti sampaikan, uncomfortable tu boleh jadi dalam bentuk scribble. Okay, perasaan tu boleh disampaikan kalau dia tak ada words untuk tu, tak apa, dia boleh lukis perasaan tu. So kat buku ni dia boleh bagi idea tu. Yang ketiga, buku ni juga kan highlight pasal dia being brave tadi. Dia cuba dia tak suka dan dia suka, tapi untuk confirm benda tu dia cuba. So itu antara poin yang menarik dan penting untuk dibualkan kalau kita baca dengan kanak-kanak. Cuba tu penting untuk tahu, untuk kenal diri sendiri, tentang rasa, tentang bagaimana untuk dia dalami lagi ataupun explore tentang diri dia sendiri. So berani mencuba tu penting. Jadi saya dah kongsikan 3 sebab kenapa saya cadangkan buku ni. Okay, dan buku ni saya beli dekat Book Access. Bolehlah dapat dekat cawangan yang berhampiran. Bye.